dan salam sejahtera. Saya Alif Fadhal bin Ahmad, pemegang nombor metrik T2024 1033886. Hari ini saya akan membentangkan tajuk pembentukan frasa dan binaan frasa nama. Okey, pertama sekali, apakah itu frasa? Tahu. Tahu. Okey. Frasa ialah sebuah perkataan yang membentuk makna tetapi tidak melindungi subjek dan predikat secara lengkap. Okey, ciri-ciri frasa terbagi kepada tiga. Yang pertama, tidak mempunyai predikat lengkap. Yang kedua, berfungsi sebagai unit dalam ayat. Dan yang ketiga, boleh berdiri sendiri atau bersama frasa lain. Okey, jadi jenis frasa. Frasa yang pertama ialah frasa nama, mengandungi kata nama sebagai unsur utama. Contoh, rumah besar, pelajar cemerlang. Okey, yang kedua, frasa kerja, mengandungi kata kerja sebagai unsur utama. Contoh, sedang membaca, akan mulai. Yang ketiga, frasa adjektif, mengandungi kata adjektif sebagai unsur utama. Contoh, sangat cantik, kelerumahan. Dan keempat, iaitu frasa seni nama, mengandungi kata seni nama dan pelengkapnya. Contoh, di sekolah, ke pasar. Okey, yang seterusnya, binaan frasa nama. Frasa nama terdiri daripada satu atau lebih kata nama yang berfungsi sebagai subjek atau objek dalam ayat. Ini adalah binaan frasa nama yang terdiri daripada kata nama ditambah dengan kata nama akan menjadi kereta merah huruf besar. Kata nama jika ditambah dengan kata adjektif, pelajar rajin, buku tebal. Kata nama jika ditambah kata seni nama, buku di atas meja, rumah di kampung. Kata nama ditambah kata ganti nama, rumah saya, buku kamu. Okey, yang seterusnya contoh ayat menggunakan frasa nama. Yang pertama, frasa nama sebagai subjek. Contohnya, pelajar cemerlang itu mendapat anugerah dan rumah besar itu milik Encik Ahmad. Yang kedua, frasa nama sebagai objek. Saya membeli buku tebal. Mereka mengunjungi rumah nenek. Yang ketiga, frasa nama dalam ayat majmuk. Guru besar sekolah itu sangat tegas dan dihormati. Dan kereta mewah abang saya berwarna merah. Okey, kesimpulan, frasa nama memainkan peranan yang penting dalam pembentukan ayat. Dengan memahami binaan dan penggunaannya, kita dapat membina ayat yang lebih dramatis dan elektif dalam komunikasi. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih.